Apa khabar semua? Bayangkan anda sedang memandu sebuah kereta. Katakanlah kereta Toyota Vios. Baru je anda beli kereta ni 2 minggu lepas. Jadi enjin memang senyap, gear tukar dengan lancar, aircon pun sejuk dan muzik pun sedap didengar. Jadi anda pun fikir, best gila kereta Toyota ni. Pandai Toyota buat kereta. Tapi sebenarnya cuba anda fikirkan, adakah semua komponen tu dibuat oleh Toyota? Kalau kereta Honda ke, BMW ke, adakah semua komponen tu yang ada dekat kereta tu, lebih kurang 30,000 komponen, adakah benda-benda tu dibuat oleh manufacturer kereta? Jawapannya tidak sama sekali. Jadi kalau bukan dia orang yang buat, siapa yang buat komponen ni? Ramai tak tahu bahawa lebih 70% komponen dalam sebuah kereta moden sebenarnya datang daripada syarikat luar, bukan daripada pengeluar kereta tu sendiri. Dalam industri automotif, sistem yang digunakan untuk menyusun proses pembuatan ni dikenali sebagai rantaian bekalan automotif, atau kata orang putih, automotive supply chain. Untuk memudahkan semua orang faham, kita boleh bayangkan supply chain ni macam sebuah piramid. Dekat puncak piramid ni adalah OEM. Kalau anda pernah nak beli spare part, mesti pernah dengar orang yang jual tu tanya, nak yang OEM punya ke? OEM ni kalau anda nak tahu, dia adalah singkatan kepada Original Equipment Manufacturer. Maknanya dialah pengeluar kenderaan macam Toyota, Honda, BMW, Proton dan sebagainya. Di bawah OEM ni pula, mereka adalah syarikat-syarikat Tier 1, iaitu syarikat pembekal utama yang hasilkan sistem-sistem besar, contohnya macam enjin, suspension, dashboard dan sebagainya. Di bawah Tier 1 pula adalah Tier 2. Tier 2 ni yang buat subkomponen kecil-kecil seperti sensor, motor-motor kecil, chip-chip, wire dan macam-macam lagi. Dan yang paling bawah sekali dekat piramid supply chain ni adalah Tier 3. Tier 3 ni tugas dia bekalkan bahan mentah seperti besi, aluminium, plastik dan juga getah. Jadi jom kita tengok setiap satu level ni. Saya yakin ada company-company dekat tier 1, tier 2, tier 3 ni anda tak pernah dengar pun. Okey, jadi kita mulakan dengan tier 3. Walaupun dia duduk paling bawah sekali, tapi syarikat tier 3 ni adalah asas kepada segala-galanya. Syarikat tier 3 ni kepakaran dia adalah menghasilkan bahan mentah. Contohnya, kilang tu menghasilkan gegelung keluli yang nanti akan dibentuk menjadi panel pintu, menjadi rangka chassis dan struktur bombong kereta. Keluli itu pula datang dari bahan mentah macam biji besi, arang kok dan pelbagai bahan kimia. Inilah kerja tier 3. Syarikat-syarikat tier 3 ni antaranya adalah ArcelorMittal, POSCO. POSCO ni dekat Kelang ada satu, kalau saya tak silap. Lepas tu ada Nippon Steel. Ini adalah antara pembekal utama bahan mentah kepada industri automotif global. Kalau kata kereta-kereta tu dihasilkan dekat Eropah, besar kemungkinan dia akan menggunakan keluli dari ArcelorMittal. Kalau kereta tu kereta Jepun, mungkin besi-besi dia datang dari Nippon Steel. Tapi tier 3 ni bukan limited kepada logam sajalah. Syarikat macam BASF dan Dow Chemicals pula, dia membekalkan bahan untuk buat plastik, buat industrial punya glue, penebat bunyi, bahan pelapik dashboard dan sebagainya. Dan untuk EV pula, syarikat-syarikat macam Albemarle, SQM, syarikat-syarikat ni membekalkan lithium, iaitu bahan asas untuk EV. Lithium itulah yang nantinya jadi bateri EV macam ni. Jadi tanpa tier 3 ni tak adalah bahan mentah untuk dijadikan komponen. Walaupun syarikat tier 3 ni jarang kita dengar, mereka ni sangat penting. Dulu kalau anda biasa lalu dari KL pergi Terengganu ikut jalan ke Masik tu, anda akan nampak Perwaja Steel kan? Itu satu contoh syarikat tier 3 lah. Memang besar tapi dah terlungkup. Okey, seterusnya kita nak ke tier 2. Dekat sinilah bahan mentah daripada tier 3 tadi diproses menjadi komponen kecil dan juga subsistem dalam kereta. Maknanya company dalam tier 3 tadi akan jual kepada company-company tier 2. Contoh yang mudah, chip semiconductor. Anda mesti ingat lagi kan waktu pandemik dulu, banyak kereta ni tak boleh jual walaupun demand tinggi. Puncanya tak cukup chip. Dan cuba teka, chip ni banyak dibuat dari mana? Mestilah dekat Malaysia. Korang mesti ingat kan, pekerja-pekerja kilang mana entah sampai berkeliaran lari sebab kena kejar. Orang kata jangan kerja, dia nak kerja juga. Jadi chip ni datang daripada syarikat-syarikat macam NXP Semiconductor, Infineon Technologies, Renesas dan macam-macam lagi. Chip ni kecil je, tapi fungsi dia besar untuk kereta. Contohnya chip ni memang dia akan digunakan untuk mengawal, contohnya macam ECU dekat sini, Electronic Control Unit.
Kemudian akan kontrol juga ABS sensor, tekanan tayar, sistem infotainment dan sebagainya. Tanpa chip ni, kereta moden sekarang tak boleh berfungsi. Contoh lain yang saya boleh bagi, contohnya macam syarikat TE Connectivity. Dia buat penyambung wire, sensor suhu dan suis-suis kecil yang kita selalu tekan tanpa sedar. Syarikat macam Autoliv pula, dia pakar dalam komponen keselamatan macam airbag. Diorang ni mungkin tak pasang airbag dengan lengkap, tapi komponen asas tu datang dari mereka. Dan syarikat Tier 2 ni biasanya dia tak deal terus dengan OEM. Dia akan jual kepada Tier 1. Maknanya Tier 3 tadi jual kepada Tier 2, Tier 2 jual kepada Tier 1, Tier 1 akan jual kepada OEM. Jadi contohnya lah, kalau termostat ni, company termostat ni nak jual terus kepada OEM, mungkin satu company akan buat getah dekat sini, satu company akan buat spring, satu company akan buat pemegang dekat sini, satu company akan buat komponen dekat sini, and then ada juga company lain buat komponen dekat sini, and then syarikat Tier 1 akan pasang semua benda ni. Jadi satu komponen ni datang dari banyak subkomponen, dan kemungkinan besar dia bukan datang dari satu negara je tau. Ada banyak negara. Sebab tu bila baru ni Trump umumkan tarif dan sebagainya, manufacturer kenderaan memang panik. Jadi Tier 2 ni walaupun dia tak jual terus kepada OEM, tapi Tier 2 ni tetap penting lah, sebab diorang ni mengawal kualiti dan teknologi bagi bahagian-bahagian kecil yang membentuk sistem yang besar. Okey, sekarang ni kita ke Tier 1. Dekat Tier 1 ni lah kita biasa dengar nama dia dalam dunia automotif. Contohnya macam Bosch, Denso, ZF, Magna International, Continental, Valeo dan banyak lagi. Contohnya dekat sini throttle body ni dipasang pada enjin Honda Jazz. Tapi tengok siapa yang buat? Denso yang buat. Jadi Denso ni adalah company Tier 1. Tier 1 ni boleh kata tugas dia adalah untuk hasilkan sistem yang lengkap dan sedia untuk dipasang. Contohnya sistem brake dari Bosch, sistem aircon dari Denso, transmission dari ZF dan sistem seating dari Lear Corporation. Diorang ni bukan sekadar buat barang dan hantar ke OEM, tapi turut terlibat dalam proses reka bentuk bersama OEM. Yelah, contohnya throttle body ni nak kena match lah dengan enjin Honda tu. Jadi diorang co-develop bersama. Contoh lain, masa Mercedes nak bangunkan sistem smart braking untuk E-Class diorang, dari awal lagi diorang dah collaborate dengan Bosch. Jadi nak tentukan spek, nak buat testing, nak pastikan sistem tu boleh berfungsi dengan sistem lain, semua nak kena testing antara OEM dengan Tier 1. Proses bila OEM kawan dengan Tier 1 macam ni dipanggil co-development. Kebiasaannya Tier 1 juga akan most likely ada cabang R&D dia sendiri. Dan ramai engineer yang hebat-hebat, yang power-power dalam bidang otomotif ni sebenarnya dia bekerja dengan syarikat-syarikat Tier 1. Bukannya dia orang kerja dengan company OEM. Dan syarikat-syarikat Tier 1 ni juga bertanggungjawab memastikan penghantaran komponen tepat pada masanya. Sebab OEM sekarang ni banyak mengikut konsep just in time. Contohnya, sistem gearbox dari ZF, kalau lambat sampai ke kilang BMW, seluruh kilang tu boleh stop dia punya production. Jadi memang timing kena tepat. Satu contoh menarik pasal ZF ni, memang banyak orang puji gearbox ni sebab dia memang cekap dan pantas. Memang gearbox ZF ni digunakan dalam BMW, Audi, bahkan dalam beberapa model Toyota dan juga model Ram dekat Amerika. Jadi orang kata, oh gearbox BMW bagus, gearbox Audi bagus. Diorang mungkin tak tahu bahawa transmission tu datang dari ZF. Jadi ZF ni adalah Tier 1 supplier kepada OEM. Baik, jadi semua tier kita dah tengok dari bawah sampailah yang paling atas. Akhir sekali kita sampailah ke OEM, iaitu Original Equipment Manufacturer. Contohnya macam Toyota, Honda, BMW, Mercedes, Hyundai, Kia, Ford, Volkswagen, Proton, apa lagi? Macam-macam lagi kan? Tugas OEM ni adalah untuk menggabungkan semua sistem yang dibekalkan oleh Tier 1, pasang dekat kilang diorang, testing dan akhirnya jual kepada pengguna. Dan OEM jugalah yang akan menentukan reka bentuk keseluruhan, QC dan segala spek teknikal bagi setiap model diorang. Namun dari segi komponen-komponen ni, tak semua yang OEM buat. Kalau zaman Henry Ford dulu, Ford buat sendiri daripada besi sampailah tayar, semua benda dibuat sendiri. Tapi sekarang OEM lebih fokus kepada sistem integration, komponen-komponen yang vendor-vendor dia hantar. Contoh menarik yang saya boleh bagi adalah Proton X70. Infotainment system dia datang dari E-Cards, iaitu syarikat teknologi dari China. Enjin dia datang dari Geely.
tayar mungkin dari Continental dan sebagainya. Tapi semua komponen-komponen ni digabungkan dan disesuaikan oleh Proton untuk pasaran Malaysia. OEM juga kena pastikan bahawa semua pembekal-pembekal diorang ni patuh kepada international standard. Lagi-lagi kalau kereta tu nak dieksport. Kalau kata ada satu je company entah mana-mana entah company tier 2, contohnya dia buat benda simple je, buat getah dekat sini, tapi ada problem getah dia tu, ada kemungkinan berjuta kenderaan nak kena recall. Sebab tu OEM akan sentiasa audit dan test pembekal-pembekal diorang dari tier 1 sampai tier 3. Ada jugalah OEM macam Tesla yang cuba buat banyak benda secara dalaman. Contohnya daripada dia punya design chip komputer sampailah bateri, semua dia nak buat. Tapi pendekatan ni tak sesuai untuk semua syarikat sebab dia memerlukan kos dan kepakaran yang sangat tinggi. Jadi bila anda duduk dalam kereta dan tengok logo Toyota atau BMW dekat steering tu, sebenarnya itu hanyalah dekat surface saja. Even steering tu pun ada banyak komponen yang bahan mentahnya datang dari entah mana-mana lagi. Senang kata, kereta tu bukan produk hasil dari satu syarikat, tapi boleh kata hasil collaboration yang kompleks dan canggih dari beribu syarikat di seluruh dunia.